Okay ya. See you in Pulau Pet. Betul Datuk. Nampak? Extra WGC ni. So tak sia-sia lah kami keluar. Keluar ni nampak je panas tapi ketat-ketat ni sejuk ni. Okay. So tuan-puan, sepanjang trip ni ada sesi sharing tau dalam bas. Macam sesi sharing antara achievers yang datang ke Cape Town. Apa yang saya nak sharekan pada tuan-puan, kebanyakan yang sharing dalam bas yang dapat trip ke Cape Town ni, kebanyakannya semua cakap, saya orang biasa-biasa, saya tak pandai pun IT, saya tak pandai buat itu, saya tak pandai nak buat marketing. Tapi alhamdulillah saya dapat join trip Public Goal ni. Maksudnya kebanyakan qualifiers dalam Public Goal ni semuanya orang yang biasa-biasa, bukannya berasal daripada orang kaya yang ada nama, tak. Sama juga macam Tuan Azim, sama juga macam saya, sama juga macam Cik Azaria dan barisan FMD kita yang lain yang dapat qualify trip ke Cape Town. Semuanya belajar dari zero dalam platform Public Goal, dan dengan platform Public Goal ni lah kali pertama pergi overseas, kali pertama naik flight, kali pertama macam saya dengan Tuan Azim, kali pertama naik business class. Kalau ikutkan kami sendiri tak ada. Kata tak sanggup nak keluarkan duit yang lebih banyak untuk semata-mata nak dapatkan business class punya tiket. Tapi dengan Public Goal belanja. So kami dapat benda tu. Jadi ini adalah future tuan-puan dalam bisnes Public Goal yang tuan-puan akan dapat dengan cara apa? Dengan cara macam mana? Cuba komen. Macam mana nak dapat trip Public Goal ni? Apa yang sentiasa diulang-ulang setiap kali training kita, setiap kali WBM, WGC, sentiasa diulang-ulang cara tercepat untuk capai trip PJLS Public Goal setiap tahun. Alamak, tak nampak pula. Okay. Yes, betul. 1,000 frontline aktif. Tuan-puan, bisnes Public Goal adalah akumulatif punya bisnes. Tuan-puan, susah sekali sahaja untuk capai 1,000 frontline aktif. Tuan-puan qualify, dapat award tu berkali-kali. Dan malah sampai bila-bila. Jadi tuan-puan jangan rasa bisnes Public Goal ni susah lah. Susah sebab apa? Sebab tuan-puan tak ada ilmu, tuan-puan belum lagi all out untuk faham betul-betul macam mana cara untuk grow-kan bisnes. Once tuan-puan faham, tuan-puan jumpa rentak, tuan-puan akan dapat capai dengan sangat mudah dan tuan-puan akan rasa hasilnya setiap tahun. Kita bagi trip setiap tahun. Tahun ni saya nampak muka kebahagiaan dekat wajah Cik Azaria, Cik Wani yang first time qualifier. Memang saya nampak excited sebab setiap aktiviti yang kami buat dekat Cape Town ni yang kami tak pernah imagine kami akan buat. Kalau nak cerita tu banyak lah kalau nak cerita. Takut tak habis. Saya cakap ni pun dalam keadaan excited. Sebab saya sendiri tak pernah terbayang pun boleh buat aktiviti-aktiviti macam semalam kan. Semalam kami naik ke Table Mountain tau. Macam mana sebut dia pun tak tahu. Kan? So kalau ikutkan ramai sangat orang beratur, tapi Public Goal Datuk Sri ni sanggup bayar lebih untuk cepat-cepat bawa dealer Public Goal naik ke atas dengan lebih cepat. Bayar tiket lebih. Kalau ikutkan dah lebih daripada kos dah. Tapi Datuk Sri tak pernah berkira dengan kita, sentiasa nak bagi the best untuk kita. Dan saya nak cakap treatment yang kita dapat ni hanya di Public Goal lah yang saya nampak. Even kebanyakan dealer yang sebelum ni ramai buat bisnes-bisnes lain, banyak buat bisnes-bisnes lain, tapi mereka nampak sangat perbezaan yang ketara bila mereka buat bisnes Public Goal. So tuan-puan jangan sia-siakan, sangat-sangat rugi kalau tuan-puan sia-siakan masa tuan-puan buat bisnes sekarang. Tuan-puan masih lagi banyak bagi alasan sampai tuan-puan tangguhkan kejayaan dalam bisnes Public Goal. All out buat 3 tahun, 2 tahun, 1 tahun pun boleh, tuan-puan akan dapat hasilnya sampai bila-bila kita enjoy sama-sama. So itu sahaja dari saya. Saya paskan semula pada Tuan Syukri. Silakan. Okey, baik. Terima kasih Cik Oda Soleha live bersiaran langsung daripada bumi South Africa, Cape Town. Tuan-puan, saya perasan Cik Oda punya kamera ni clear tuan-puan. Berbanding yang lain clear dahsyat now. Pakai apa agaknya kat sana tu kan. Okey, baik tuan-puan. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, kita akan menjemput dan mempersilakan ikon anak muda pada hari ini tuan-puan. The youngest record breaker dengan 30,000 frontline tuan-tuan sekalian, dengan 70,000 empire tuan-tuan sekalian, dan business class, the youngest business class tuan-tuan sekalian. Our mentor, our youngest leader pada hari tuan-puan. Kita nak menjemput dan mempersilakan Tuan Muda Azim Alif 4 Stars of Fire untuk kongsikan amanat beliau live daripada Afrika Selatan. Silakan Tuan Azim. Okay, good morning everyone. Good evening. Baru 3 hari speaking dah kan. Okay, jadi saya harap tuan-tuan dengar suara saya.
Okay, so first saya nak ucapkan terima kasih kepada barisan FMD, terutama sekali Tuan Syuk dengan Puan Ayu dan Puan Anis dan Tuan Firdaus sebab mengetuai kita punya WGC pada malam ni lah. Okay, jadi terima kasih sangat. Marah dah. Ayah. Okay. Jadi tuan-puan, saya nak macam macam mana cakap, sebenarnya saya speechless dengan sharing daripada Cik Azalia. Cik Azalia ni kawan saya sejak sekolah rendah lagi tau. Saya tak pernah dengar dia bercakap macam tu. Excitednya dia bercakap. Okay, datang trip Public Goal, betapa excited dia boleh sharing kepada tuan-puan pada hari ini. Okay, sebab saya yang kali kelima, ini trip kali kelima saya dengan Public Goal tuan-puan. Ini boleh dikatakan ini training, ini trip yang paling best lah. Dan paling gila lah pada saya. Okay, daripada pergi airport, naik business class, turun, pergi situ, pergi sini, pergi situ, pergi sini, Masya Allah. Tapi bukan hanya sekadar trip, tapi dengan mentor. Lebih-lebih kami boleh duduk business class sebelah dia, Tuan Z, Tuan Syarif Jamil, ikon anak muda yang ada empire lebih 100,000 orang. Saya dengan Tuan Azhar, flight kami berbeza. So memang Public Goal split lah. Presiden dengan Vice Presiden, Public Goal memang split. Tuan Azhar dengan Tuan Zul, Tuan SJ dengan saya. Okay. Jadi tuan-puan, saya nak bagi tahu ini adalah future tuan-puan dalam bisnes Public Goal. Saya nak tuan-puan komen, saya confident yang lagi setahun 2 tahun dia akan ikut saya dengan Cik Odah dan barisan FMD untuk pergi sama-sama. Siapa confident? Dengan yakin boleh bagi tahu yang pergi trip bersama-sama dengan kami. Tuan-puan, saya nak bagi tahu confirm boleh. Puan Elsa ke Safari confirm boleh. Yang lain pun sama juga. Tuan-puan, saya nak bagi tahu betapa mudahnya bisnes Public Goal ni. Dalam tempoh 2 ke 3 hari kami dekat trip ni, kami dapat dengan sharing daripada new dealer yang grow sekarang, yang mana mereka bagi tahu ada yang ujian, ada anak yang ramai, anak 8 orang. Kerja biasa-biasa tapi still lagi boleh buat bisnes Public Goal. Ada yang anak sakit, ada yang ujian tinggal di luar negara, tak ada branch, still lagi boleh buat bisnes Public Goal. Kita, apa alasan kita untuk kita tak grow? Malu tuan-puan nak bagi alasan. Okay, bila saya jumpa dengan orang tanya, bagusnya effort dia untuk grow dalam bisnes Public Goal sangat padu. Sangat besar effort dia. Sebab apa? Dia nampak peluang yang ada dalam bisnes Public Goal. Okay, sebab tu mentor selalu bagi tahu tuan-puan. Mentor selalu bagi tahu all out 2 ke 3 tahun sahaja. Kalau tuan-puan tak all out, buat biasa-biasa, join training pun tak on camera, tuan-puan akan drag lama. Bila tuan-puan drag lama dalam bisnes, okay, bila tuan-puan team tolong bantu, bila tuan-puan drag lama dalam bisnes, tuan-puan akan ingat bisnes Public Goal ni susah. Lepas tu tuan-puan salahkan semua orang. Salahkan team, salahkan leader, salahkan upline, salahkan team, salahkan Public Goal. Cakap bisnes Public Goal senang. Tapi kenapa saya buat tak boleh? Dah tak belajar. Memang tak akan dapat sampai bila-bila. Itu jaminan daripada saya sendiri. Okay? Jadi tuan-puan, semua dekat sini ada kebolehan. Yang ada dalam tim KEAO 5G ni, keluarga Mas Azim Odah 5G Associate ni, tuan-puan semua ada talent. Bahkan tuan-puan lagi hebat daripada saya, lagi hebat daripada Cik Odah. Okay? Sebab tuan-puan ada saya. Tuan-puan ada Cik Odah. Kita ada penazar, kita ada mentor untuk kita grow ke business. Betul ke tak? Betul. Kan? Jadi tuan-puan gunakan peluang ni sebaik mungkin untuk tuan-puan growkan bisnes. Saya tak boleh cerita panjang pasal trip ni sebab trip ni memang everything the best lah tuan-puan. Everything the best. Okay, tuan-puan datang sendiri untuk join sendiri, untuk rasa sendiri macam mana environment kita ni. So macam mana cara dia? Tak perlu target trip, target 1,000 frontline active. Saya ulang, tuan-puan tak perlu target trip. Target 1,000 frontline active, tiket PDLS akan datang dengan sendiri. Okay? Faham Siapa faham, siapa jelas, cuba komen. Jelas, faham. Tuan-puan, memang kalau tuan-puan perasan, saya dengan Cik Odah always cakap perkara yang sama. Sebab memang ini adalah formula kejayaan dalam bisnes Public Goal. Kita tak akan share benda lain tuan-puan. Melainkan tentang marketing. Yes, marketing kita akan different. Sebab kita ikut trend marketing, apa yang paling valid untuk kita sekarang. Tapi untuk sukses, tak ada benda lain. Sebab tu bisnes Public Goal, kita boleh duplicate kejayaan.
kita boleh tiru kejayaan orang lain. Sebab kita buat perkara yang sama. Mentor cakap apa? Mentor cakap tiket fokus kepada 1,000 frontline aktif. Confirm akan dapat 3 LS. Itu je tuan-tuan. Jadi kita dah tahu macam mana nak dapat. Kena ada 1,000 frontline. How untuk dapat 1,000 frontline? Yang tu tuan-tuan kena belajar. Yang tu tuan-tuan kena join training. Yang tu tuan-tuan kena associate. Belajar dalam circle tuan-tuan macam mana nak dapat 1,000 frontline aktif. Dan kenapa setiap WGC saya dengan Cik Odah kedepankan barisan FMD untuk tuan-tuan belajar dengan mereka, sebab mereka dah dapat apa yang tuan-tuan nak dapat. Mereka dah capai apa yang tuan-tuan nak capai. Mereka dah ada lebih 500 frontline, ada yang dah ada 1,000 frontline. Okay, jadi mereka berhak untuk bantu tuan-tuan untuk dapat apa yang tuan-tuan nak dapat. Okay, so sebab itulah tuan-tuan, formula kita dah ada, mentorship kita dah ada, kita dah ada good mentorship, kita ada good leader, kita ada good environment untuk kita growkan business. Tinggal tuan-puan nak buat sahaja. Tinggal tuan-puan nak buat sahaja untuk dapatkan 1,000 aktif online. Dalam masa berapa lama, tuan-puan yang tentukan. Dalam masa berapa lama, tuan-puan sendiri yang tentukan berapa lama tuan-puan ambil masa untuk ada 1,000 frontline aktif. Okay, jadi belajar betul-betul buat bisnes public goal, bagi peluang kepada diri tuan-puan 2-3 tahun sahaja untuk buat betul-betul, untuk belajar betul-betul, untuk explore betul-betul dalam bisnes public goal ni. Okay, so ini adalah future tuan-puan dalam bisnes public goal. Tuan-puan, ini jujur saya bagi tahu, tuan-puan boleh tanya Cik Odah lah. Setiap aktiviti yang kita buat dekat sini, saya happy tuan-puan. Saya happy sangat. Tapi setiap aktiviti tu saya terfikir, macam mana dengan tim aku? Macam mana dengan tim aku? Macam mana dengan tim aku? Dari sini tuan-puan, saya always mendoakan tuan-puan supaya next trip Budapest kita boleh pergi sama-sama. Yang tak achieve ke Budapest, next trip lagi kita boleh pergi sama-sama. First trip tuan-puan saya datang sorang-sorang. First trip saya datang sorang-sorang, second trip saya sorang-sorang lagi. Trip yang ketiga saya dengan Cik Odah bersama dengan Puan Fat. Puan Fat yang dapat. Kami bawa seorang. Kali ni saya Cik Odah kami bawa 3 orang untuk datang ke trip sama-sama. Dan next ke Budapest, minimum saya dengan Cik Odah nak bawa 10 orang founder master dealer untuk ikut kami ke Budapest. Siapa? Tuan-puan yang tentukan. Tuan-puan yang tentukan, tuan-puan nak termasuk dalam 10 orang tersebut ke tak? Kalau nak, all out betul-betul. Itu minimum dan saya confident boleh lebih lah. Okay? So kami nak melihat tuan-puan dalam bisnes public goal, kita buat sama, kita grow sama-sama. Okay? Success is predictable and duplicable. See you at the top. Terima kasih lagi sekali semua. All the best, all out dalam bisnes. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Thank you so much to our leaders, Tuan Muda Azim Alif, South, very far away in South Africa. Okey, baik tuan-puan. Ucap terima kasih tuan-puan kepada Tuan Muda Azim dan juga Cik Odah Solihah pada hari ini, Puan Muda. Okey. Jadi tuan-puan, sama-sama kita ambil semangat mereka, kita bersungguh-sungguh buat tuan-puan, all out 2 ke 3 tahun tuan-puan, kerana kejayaan itu meninggalkan jejak. Follow saja jejak itu. Okey tuan-puan. Dan tuan-puan, kamera Cik Odah masih lagi HD tuan-puan. Saya pun tak tahulah wifi apa digunakan. Okey, baik. Tim technical silakan. Boleh ambil peluang untuk kita mengambil gambar. Tim technical kalau ready, kita ambil gambar fresh daripada Cape Town. Okey, kita mengambil masa mereka untuk shopping sebenarnya. Okey, silakan tim technical. Tuan-puan buka kamera tuan-puan. Tuan-puan tolong buka kamera. Sekejap je tuan-puan Okey, silakan. Okay, sebentar. Okey, sekejap Okey, boleh. Okey, okay, baik. Kita ada 2 page. Kita boleh get ready buka kamera. Okay, page yang pertama, get ready. 1, 2, 3. Okay, page yang kedua, get ready. 1, 2, 3. Okey, baik. Kembali kepada Tuan Syukri. Terima kasih. Okey, baik. Terima kasih kepada Cik Zulkarnis, tim dari kita. Tanpa beliau tak dapat kita bagi gambar jauh ni tuan-puan. Okey, terima kasih kepada Cik Odah Solihah dan juga Tuan Muda Azim Alif. Kita akan berjumpa lagi tuan-puan. Teruskan dengan 5 basic dan kita akan jumpa di Budapest. Bye-bye. Thank you so much tuan-tuan sekalian. Bye. Cik Odah dan juga Tuan Azim. Semoga sampai di seluruh South Africa itu. Okey tuan-puan. Bye-bye. Enjoy. Okay, bye-bye. Enjoy. Bye-bye. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Good. Okay, thank you so much.